Selamat tengah hari. Hari ni Mak Ti nak share menu special ni. Ayam goreng super Mak Ti. Sedap ni. Rangup, lembut. Cukup rasa semua. Musim-musim orang nak makan fast food ni, kita kena sokong saudara kita jauh di Palestin. Mak Ti share resepi cara nak buat ayam goreng ni. Bahan-bahan dia memang biasa-biasalah ada kat rumah tu. Mak Ti tunjuk, Mak Ti buat banyak, tapi resepi dia Mak Ti tulis kat atas tu. Kalau nak buat sikit, boleh kurang lah resepi tu. Ni Mak Ti memang buat banyak, boleh simpan stok. Bukan sekaligus guna tu. Kita guna tepung gandum. Nak guna brand benda-benda pun boleh, tak ada masalah. Bubuh tepung gandum, lepas tu tepung beras, sesupik tu. Jumlah resepi tu boleh tengok dekat caption tu. Mak Ti tulis dah situ. Bubuh tepung beras, tepung jagung. Rempah ayam ni rangup je. Irah-irah. Itulah KFC tu. Lepas tu ni tepung kanji ke tepung ubi kayu ke boleh. Ni serbuk cili. Kalau nak pedas boleh tambah sikit lagi. Hak ni biasa dah ni, harga pula. Rasa standard je. Dia pedas mana, tapi ada rasa pedas-pedas dah sikit-sikit. Kalau nak pedas, super pedas tu boleh tambah serbuk lada tadi yang Mak Ti bubuh tu. Tu serbuk kari. Ni garam. Banyaklah Mak Ti bubuh garam ni sebab kuantiti dia banyak kan. Bubuh garam, bubuh ajinomoto sikit, lepas tu bubuh baking powder. Baking powder tu 2 sudu. Lepas tu ni cukup rasa, boleh je kalau nak tukar dengan dia brand mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu ni jintan putih dengan jintan manis. Jintan putih, lepas tu jintan manis sesudu besar tu lah. Gitu. Bubuh, campur semua tu. Ni serbuk lada sulah. Serbuk lada sulah ni dia kena letak last kali sebab dia jadi bersing. Sebab kena bubuh last kali. Lepas tu tutup. Cari bekas macam ni lah, ada tutup. Lepas tu tutup. Lepas tu kita goncang-goncang. Goncang tu kuat sikit lah. Kocok. Kalau orang kena iban kocok. Buatlah guana-guana pun janji dia gaul molek. Nak gaul dengan tangan boleh kot. Tapi sebab dia debu kan, serbuk. Jadi mau tutup. Cara dia tutup. Lepas tu goncang. Jadi dah senang sangat-sangat. Boleh simpan. Tutup dalam Tupperware molek. Simpan. Tahan ni 2-3 bulan tahan. Lepas tu janji kena tutup. Lepas tu kita letak bawang putih. Bawang putih ni optional. Kalau malah tak payah bubuh benda apa. Kalau rajin boleh bubuh. Tapi rasa dia lagi sedap kalau kita bubuh. Bubuh dah bawang putih 2 ulah. Lepas tu katok. Nak tumbuk pun boleh. Lepas tu letak telur sebiji. Lepas tu letaklah tepung hak kita buat tadi tu 2 sendok. Gaul. Letak air. Ni Mak Ti nak buat Seko setengah ayam. Seko setengah ayam ni. Lepas tu letaklah ayam. Tepung tadi tu banyak tu, bukan untuk seko setengah boleh simpan. Lepas tu letak ayam. Boleh simpan tepung tu. Lepas tu kita gaul lah dengan ayam tadi. Air ni biar cair je, tak apa. Sebab kita nak celup balik. Ni tepung yang kita buat tadi tu. Lepas tu kita tadi perak dalam air ni sekejap lah. Dalam 15 minit ke 10 minit ke. Okey je. Okey dah. Lepas tu kita celup dengan tepung tu. Celup dalam air tu pula sekali lagi. Baru dia jadi kulit dia tu molek. Banyak dia nak panggil kekak dia tu, rempah-rempah dia tu besar luk molek. Celup 2 kali. Celup dalam air sekali, celup dalam tepung, lepas tu celup lagi dalam air, celup dalam tepung. Tepung tu 2 kali celup lah maknanya. Lepas celup dalam tepung tu goreng dengan minyak yang banyak. Kalau boleh pakai periuk lah biar tenggelam ayam tu. Deep fry dia panggil. Bila goreng deep fry ni ayam tu dia jadi lembut je. Goreng sampai masak lah. Biar dia garing. Dia rangup krak gitu. Sedap sangat ni. Saya boleh tukar dengan KFC, dengan McDonald ni. Cubalah resepi ni, memang insyaAllah tak nyesal. Tengok isi dia tu. Sedapnya. Kalau cuma nak pedas lagi, tambah je serbuk lada. Lepas kalau nak letak paprika pula ke, beres, boleh belaka. Nak buat super duper pedas pun boleh. Ikut selera si awak. Makan saja, makan nasi lemak boleh belaka. Si awak kena try resepi sedap tapi mudah. Selamat mencuba.